Misi Kemanusiaan Antarabangsa Global Sumut Flotilla GSF kini bersiap untuk melancarkan operasi pelayaran seterusnya dengan pembabitan sukarelawan dari Malaysia jauh lebih besar. Konvoi yang dirancang berlayar awal tahun depan tanda solidariti berterusan terhadap rakyat Palestin yang terkepung dengan peserta kali ini diutamakan kepada individu memiliki kepakaran dalam bidang kritikal. Ikuti laporan khas disediakan Aslina Abu Bakar. Berbanding misi terdahulu, kriteria pemilihan peserta lebih khusus diutamakan kepada individu yang mempunyai kemahiran dalam bidang kejuruteraan dan teknologi, maritim dan pelayaran, perundangan, perubatan dan kesihatan serta sosial dan psikologi. Selain penguasaan bahasa Inggeris, peserta yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab dan Hebrew turut mempunyai kelebihan. Kita juga memerlukan sebenarnya mereka yang mampu membawa bot, kapten dan kru. Satu kelemahan sebenarnya yang ada pada Sumut Nusantara, iaitu pada misi yang lepas kita tidak mampu untuk menampilkan mereka yang berada di barisan paling hadapan dalam keadaan mereka boleh memandu dan membawa kapal-kapal yang dibeli untuk menerobos samudera masuk ke dalam kawasan Gaza. Namun sudah pasti, syarat asas untuk mengikuti misi antarabangsa yang membabitkan perjalanan di laut menuntut kekuatan mental dan fizikal dengan kemahiran berenang dan menyelam selain mempunyai keuangan kukuh. Ternyatalah itu semua bukan halangan bagi mereka yang tekad dan teguh hati. Misi terbaru mencatat penyertaan 600 peserta Malaysia yang kini sedang melalui proses pemilihan. Sementara selepas pendaftaran ditutup, laman web rasmi Sumut Nusantara merekodkan lebih 20,000 permohonan. Rekod itu menjadikan misi akan datang antara paling mendapat sambutan sepanjang sejarah penganjurannya. Tidak lagi memecah kebisuan dengan pertambahan bilangan negara dan kepelbagaian komposisi peserta. Sasaran kali ini untuk memasuki wilayah Gaza. Kita mengolah latihan-latihan yang sesuai bermula daripada Malaysia sendiri. Jadi perkara yang sebelum ni bila mana kita berlatih secara mengejut di Itali, Spanyol tu dia tak berlaku lah. Jadi kita akan buat preparation yang rasanya lebih intensif di Malaysia supaya mereka ni lebih bersedia. Sementara itu, pasukan perundangan GSF menekankan kepentingan penyediaan latihan yang menyeluruh dan strategi, khususnya latihan tanpa keganasan, pengurusan risiko serta prosedur undang-undang bagi memastikan setiap peserta dapat bertindak secara berdisiplin dalam menghadapi situasi mencabar. Peserta juga perlu didedahkan tentang langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku penahanan atau pengusiran demi keselamatan diri yang maksimum. Sekarang ni sedang dibincangkan di kalangan bukan sahaja daripada kami tapi dengan peguam-peguam daripada semua 44 negara yang bergabung di bawah GSF Legal. Kita sedang meneliti macam mana nak ambil tindakan yang terbaik. Satunya pelanggaran semasa mereka berlayar bila Israel itu keluar daripada zon kuning dan mereka telah pun menculik dan juga menahan para peserta. Apapun untuk semua itu, peserta sering diingatkan misi mereka adalah berisiko yang berkemungkinan satu tiket perjalanan atau one-way tiket. Kita pergi ni mungkin kita takkan balik. Kita kena sedar benda tu. Kan? Jadi sebab tu kita kena hargai sangat mereka yang pergi tempoh hari sebab dia orang pergi dengan satu fahaman bahawa aku mungkin tak balik. Ini bukan untuk cari populariti, bukan nak cari fame. Tinjauan di media sosial mendapati pelbagai peringkat umur menunjukkan minat tinggi untuk menyertai misi GSF. Bagaimanapun, kebanyakan mereka akui hanya memenuhi syarat keupayaan fizikal dan mental, tidak melepasi syarat kepakaran yang diutamakan. Misi ke Palestin bukan perjalanan biasa tetapi satu pengembaraan keberanian bermula latihan yang ketat. Setiap tindakan dipandu oleh disiplin, kesedaran undang-undang dan tekad untuk menegakkan solidariti. Biarpun di tengah ketidakpastian, misi GSF menyerlahkan komitmen rakyat Malaysia dalam membantu penduduk negara yang tertindas. Aslina Abu Bakar melaporkan.